الحمد لله القائل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah adalah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk mulianya umat dengan adab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup dalam zaman yang aneh. Ilmu berada di hujung jari, tetapi adab semakin jauh. Ramai di kalangan kita yang petah berhujah tentang hukum dan dalil, tetapi kasar dalam tuturannya, menghina dalam bicaranya. Ramai yang lantang bercakap tentang kebenaran, namun gagal menzahirkan akhlak orang beriman. Begitulah apabila ilmu dipisahkan daripada adab, maka lahirlah generasi yang mungkin tahu banyak perkara tetapi tidak tahu cara beradab dengan manusia, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan dalam kalangan mereka, yakni orang yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tuan-tuan, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan kalam yang begitu halus tetapi tegas. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita sekadar bercakap, tetapi cakaplah dengan perkataan yang paling baik, kerana kata-kata boleh menjadi ubat dan juga boleh menjadi racun. Lidah yang tidak dijaga boleh memutuskan silaturahim dan ukhuwah sesama umat manusia. Sidang muslimin yang berbahagia, perbezaan dan perselisihan pandangan adalah lumrah, bahkan fitrah manusiawi yang tidak dapat dielakkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 118 sehingga 119 yang bermaksud, dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendakinya, tentu dia menjadikan semua manusia ini umat yang satu, namun tidak berbuat demikian, dan disebabkan itulah mereka terus menerus berselisih faham, kecuali orang yang dikurniakan rahmat oleh Tuhanmu, yakni mereka bersatu dalam rahmat Allah, dan untuk itu Allah mencipta manusia. Dengan itu sempurnalah janji Tuhanmu, dan aku pasti akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia yang berdosa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa jika dia berkehendak, sudah tentu boleh saja dijadikan umat manusia itu umat yang satu. Tidak ada perbezaan antara mereka.
Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya sebegitu, kerana sebenarnya wujud hikmah di sebalik perbezaan dan perselisihan antara umat manusia. Hadis yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku telah memohon kepada Tuhanku 3 perkara, maka dia memperkenankan untukku 2 daripadanya dan menolak 1. Aku memohon kepada Tuhanku agar dia tidak membinasakan umatku dengan kemarau panjang, lalu dia memperkenankannya untukku. Aku juga memohon agar dia tidak membinasakan umatku dengan tenggelam, yakni banjir besar, lalu dia memperkenankannya untukku. Dan aku memohon agar dia tidak menjadikan permusuhan dan pertumpahan darah berlaku sesama mereka, maka dia tidak memperkenankannya untukku. Riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dimuliakan, menurut para ulama hadis, hikmah di sebalik tidak diperkenankan doa Nabi SAW agar umat ini tidak berselisih ialah kerana Allah Subhanahu wa taala mahu menguji hamba-Nya bagaimana mereka menguruskan perbezaan yang pasti wujud. Perbezaan adalah satu rahmat apabila diiringi dengan ilmu dan adab. Tetapi jika ia lahir daripada sikap amarah dan sangka buruk, akhirnya yang tinggal hanyalah perpecahan dan kebencian. Sebab itu kita diajar untuk bersangka baik terhadap saudara seagama kita. Jangan cepat bersangka buruk dan menimbulkan kebencian di khalayak ramai. Ingatlah, sangka buruk ini pintu kepada permusuhan yang tidak berkesudahan. Inilah penyakit yang sedang merosakkan hubungan sesama kita. Sedangkan orang yang beriman apabila berlaku salah faham, dia akan mencari alasan untuk memaafkan, bukan alasan untuk membenci. Di samping itu juga Islam sangat menekankan adab dalam berbeza pandangan. Berlapang dada walaupun berhadapan dengan pendapat yang tidak sama. Kita jangan cepat menghukum dan jangan ta'assub dengan pandangan sendiri. Kerana yang lebih penting daripada menang hujah ialah menjaga hati dan persaudaraan sesama Muslim. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i, seorang tokoh mazhab yang ilmunya diiktiraf di seluruh dunia Islam, namun masih berkata dengan rendah diri, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang pun, melainkan aku suka jika dia memperoleh kebenaran, yakni bukan kesalahan. Dan tidak ada ilmu yang ada dalam hatiku, melainkan aku ingin agar semua orang juga memilikinya, tanpa perlu dinisbahkan kepadaku. Beginilah adab seorang ulama sejati. Walaupun ilmunya luas, beliau tidak menutup ruang perbezaan. Dalam hal yang kita tidak bersepakat, jangan cepat menolak, apatah lagi memperlekeh. Kadang-kadang pandangan yang berbeza itu bukan untuk memecah belahkan, tetapi untuk meluaskan kefahaman dan mendidik hati agar kita lebih tenang dan berlapang dada. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan adab yang tinggi dalam berbeza pandangan. Baginda Nabi SAW tidak pernah menyalahkan sahabat hanya kerana mereka memahami satu arahan dengan cara yang berbeza. Dalam peristiwa di Bani Quraizah, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah seseorang di antara kamu solat asar melainkan di Bani Quraizah. Di pertengahan jalan, sebahagian sahabat menyedari waktu asar telah masuk. Sebahagian mereka berkata, kita tidak akan solat asar sehingga sampai ke sana. Dan sebahagian yang lain berkata, bahkan kita solat sekarang. Kerana Nabi SAW tidak bermaksud yang sedemikian. Apabila perkara itu disampaikan kepada Nabi SAW, baginda tidak menyalahkan seorang pun daripada mereka. Peristiwa ini mengajar kita bahawa perbezaan kefahaman tidak semestinya membawa kepada perpecahan jika diurus dengan adab dan sikap berlapang dada.
Kerana Islam bukan sahaja menuntut kesepakatan, malah meraihkan perbezaan dengan penuh hikmah. Maka dalam kita berbeza, rajin-rajinlah berjumpa mata ke mata. Duduklah bincang bersama-sama dan carilah titik persamaan, bukan dengan sindiran atau perbalahan di ruang maya media sosial. Raikanlah akhlak dengan adab-adabnya supaya ia tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk lagi, seperti permusuhan, perbalahan, kata mengata, menghasut, sehinggakan kepada pembunuhan wa'iyadzubillah. Rasulullah SAW sendiri bukanlah orang yang berkata keji atau kasar. Bahkan terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan wa qala inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berkata keji dan bukan pula orang yang melakukan perkara keji. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Oleh itu, amat malang jika umat Islam hari ini hanya sibuk memberi perhatian kepada perbezaan pandangan yang hanya akan membawa kepada kerugian. Apa yang lebih penting, carilah titik-titik persamaan ke arah memajukan umat Islam dalam segenap aspek, supaya umat ini tetap kuat dan disegani. Jangan biarkan perbezaan pandangan memecah belahkan saf, sedang musuh bergembira melihat kita berpecah. Ketahuilah bahawa kesatuan hakiki hanya akan tercapai apabila kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga adab dan akhlak serta menjauhi segala bentuk penyelewengan dan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Hanya dengan cara ini kita mampu menikmati keharmonian dalam berdepan perbezaan. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa kemuliaan bukan sahaja terletak pada banyaknya ilmu atau tingginya kedudukan, tetapi juga pada adab dan akhlak yang lahir daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa mendahulukan persaudaraan berbanding perbezaan, serta menjadikan adab sebagai tunjang dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan dakwah. Ketiga, umat Islam hendaklah mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beradab dalam menegur dan penuh hikmah dalam berinteraksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah ruah daripada Allah kepadamu, wahai Muhammad, maka bersikap lemah lembut terhadap mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan sekiranya kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang dilakukan oleh mereka terhadapmu, dan mohonkanlah keampunan bagi mereka, serta bermusyaratlah dengan mereka dalam apa-apa urusan. Kemudian apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المؤظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas lagi berani menegakkan kebenaran, berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, Engkau bantulah saudara-saudara kami di Palestin yang sedang bertarung dengan kelaparan, kekurangan bekalan air bersih, tekanan kehidupan dan masalah kesihatan yang sangat kritikal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.